cepatlah servis ni. Budak servis ni tak power langsung. Terasa. Oh, sul banyak ai. Aduh hai. Apa? Sul banyak ai. Bapak. This is gudang Boyjan, cik. Ada reason kenapa Boyjan tak buat live ni, cik. Dalam ketakutan ni acik lagi berapa hari nak raya. Hari-hari acik datang tengok tu. Hari-hari acik datang. Tengok ni. Hari-hari acik datang kau berapa 7,000. Tengok tu. Ni pun sul. Untuk acik. Macam mana Boyjan tak takut acik. Tak takut ke sana. Ya Allah, deret acik. Sebab tu lah. Acik nak balik kampung. Sebab tu lah Boyjan tak berani nak buat live. Nak tunjukkan barang kontainer yang turun. Tak berani nak promote ke apa. Sebab ada dekat 200 lebih barang lagi ni nak delivery rumah acik. Allah, tapi terima kasih acik. Boyjan do the best. Dekat gudang sana, acik nak tengok juga tak? Allah, dah tak muat dah. Bukan tu aja. Kontainer dah sampai acik. Sekejap. Dia tunjuk. Ni almari pun sampai pun sul. Sul, Terengganu. Jalan Terengganu. Oh no. No. Totally. Ni semua total. Sul. Ni sul. Allah. Berkicap-kicap ni budak-budak ni. Ini baru hari sini nampak sampai sana cik. Sul, salam. So this is gudang Boyjan. Sebab tu salah satu Boyjan tak berani nak buka jualan dulu ni. Lori isi balik. Tolak balik ni semua totally barang nak dihantar ni acik-acik. Ni semua ni. Ada yang dah siap servis, ada yang belum siap servis. Tengok ni, isi lagi tengok ni. Ini kita dah settlekan ni seminggu nak raya punya sale ni. Bah.